Nombor 1. Kuali telah membuat konsep lakaran gabungan elemental untuk Boboiboy di mana taufan bergabung dengan gempa, menghasilkan fusion yang menyerupai sayur tauge dan Gopal pun memanggilnya sebagai Boboiboy tauge. Hasil gabungan perkataan taufan dan gempa, pihak Monster pun bertindak memuat naik gambar Boboiboy tauge sebagai gurauan dengan topi dan baju yang dipenuhi sayuran tauge. Nombor 2. Kuasa Boboiboy gempa dan taufan sebenarnya memang pernah pun bergabung secara tidak rasmi suatu ketika dahulu dalam siri Boboiboy yang asal. Dalam musim 2 episod 12, Boboiboy gempa dan taufan sama-sama mencipta ribut pasir sewaktu berlawan dengan Ijojo dan robot petai. Sememangnya, gabungan kedua-dua elemen ini membentuk ribut pasir atau sandstorm. Memang lebih sesuai fusion mereka dipanggil Boboiboy Sandstorm berbanding Boboiboy tauge. Nombor 3. Walaupun desain tauge ini hanya dilihat sebagai gurauan oleh pihak Monster, kita tidak boleh menyanggah kuali secara sebarangan kerana dialah yang datang dengan idea Boboiboy sopan dan ternyata buah fikirannya berkesan dan berfungsi secara tepat sebagaimana jangkaannya. Sebagai fusion yang betul-betul berfungsi dengan efisien dan jimat tenaga. Nombor 4. Jika Boboiboy gempa dan taufan betul-betul bergabung, pastinya ia akan menghasilkan suatu jenis golem tanah yang baru. Kerana setiap fusion Boboiboy gempa setakat ini, seperti Glacier dan Gentar, telah pun menghasilkan Gargantua Ice dan juga Mecha Gentar. Maka sejenis golem bersifat angin taufan pun pasti akan dibuatnya sebagai kesinambungan tradisi ini. Nombor 5. Memandangkan tauge adalah tumbuhan, maka ini sebenarnya bidang elemen daun. Boboiboy yang layak untuk menumbuhkan sayur tauge adalah Boboiboy daun ataupun transformasi tahap kedua dan ketiganya iaitu Boboiboy duri dan rimba. Tidak perlu fusion pun. Nombor 6. Walaupun lakaran simbol fusion ini datang daripada kuali, idea nama Boboiboy tauge datang daripada Gopal. Walaupun Gopal merupakan watak komedi dengan lawak tanpa henti, Gopal sememangnya pakar dalam bab penamaan. Idea nama Boboiboy Sorry pun datang daripada Gopal dan ianya diterima secara rasmi oleh semua orang. Mengatasi idea nama bunga matahari dan fotosintesis yang datang daripada Boboiboy sendiri. Maka buat masa ini bolehlah kita terima terlebih dahulu nama tauge sebelum tibanya fusion sebenar yang rasmi. Nombor 7. Bercakap tentang Gopal, Gopal pun boleh membuat tauge dengan kuasanya kerana sayur-sayuran merupakan makanan dan itulah kelebihan kuasa Gopal yang boleh menukar benda-benda sekitarnya menjadi makanan menggunakan kuasa manipulasi molekul. Cuma, ada kemungkinan Gopal tidak suka makan sayur, terutamanya tauge, maka kemungkinan ianya terjadi agak rendah.